Ini bukan Transformers. Bukan. Tapi ini boleh transform poket kau jadi kosong. Ini dia Zontes 703R. Itu kita dah tengok dah. Dia punya cutting sport bike. Tapi kali ni naked bike. Kali ni tak main-main. Dia punya design kali ni nampak betul-betul futuristic punya design. Design dia bertajam-tajam, menusuk-nusuk seperti ex kau minta putus dengan kau dulu. Enjin dia 3 silinder 700cc. Memang padu lah. Bunyi dia jangan cakap lah, bukan bunyi prap lah, bunyinya vum 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 vum. Dia punya pick up tu nanti kalau kau tarik je, memang belakang peluk rapat lah cerita dia. Kalau motor China ni, kalau motor Zontes, mestilah dia bagi benda-benda yang best-best. TFT, Full Digital Display, ada keyless system, ada traction control, ada riding mode. Motor China sekarang dah bukan main-main dah. Dah boleh sama level dengan motor Jepun dah sekarang ni. Dengan position riding yang sangat sporty, tapi still lagi santai. Tapi geng ni melawan angin lah. Tapi still lagi boleh buat daily ride. Tapi still lah kena berhati-hati bila pick up dengan laju macam ni. Jangan awak terlebih overconfident pula. Ni kalau dah masuk Malaysia ni, maka ramailah orang berdaik Maggie lah cerita dia. Sebab nak beli motor ni kan. Korang rasa macam mana motor ni? Boleh lawan brand-brand besar tak dekat Malaysia? Apa-apa pun komen di bawah. Okay lah, sampai di sini saja. Bye.